Sihat juga. Okay. So insyaAllah untuk malam ni sebenarnya kita ada lagi beberapa orang lagi. Tapi saya rasa kita terus mulakan lah. Okay. Boleh ya Daniel lah. Daniel Roslan boleh ya Daniel Roslan. Boleh Syuk, let's go. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-puan. Jadi untuk malam ni sebenarnya kita ada lebih daripada 10 orang Kalau ikutkan yang daftar tu kita ada lebih kurang dalam 17 orang lah. Okey. Jadi untuk malam ni just simple je, straightforward saja. So saya nak kongsikan kepada anda satu peluang untuk anda. Bagaimana cara untuk jana pendapatan RM5,000 sambil kita menyimpan emas. Okey. Jadi sebelum itu saya nak perkenalkan diri dulu lah. Alright. So saya orang kata tak kenal maka ta'aruf kan. Tak kenal maka ta'aruf. So saya Syukri Yahya. Dan saya merupakan orang Kuala Tinggi, Johor. Dan sekarang ni saya masih lagi seorang student lah. Okay, student master. Dan mula untuk aktif berkongsi ilmu emas ni di media sosial pada tahun Julai 2019. Okay. Dan Alhamdulillah sepanjang daripada tahun 2019 sampailah ke hari ini saya dah pun berjaya lebih daripada 4,600 orang penyimpan emas di bawah bimbingan saya. Okey. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan semua di hadapan anda ni ada beberapa gambar lah. Beberapa gambar. Itu yang pertama sekali yang ini ya. Okey, yang ini tuan-puan memang anda kena tahu siapa dulu. Sebab apa? Sebab kalau tak kenal mereka ni payah. Tak kenal payah. Okey. So yang ini adalah saya sendiri tuan-puan. Okey, saya dan atas saya merupakan Tuan Azim Alif di mana beliau merupakan saya punya introducer. Dan hari ini tuan-puan beliau merupakan antara golongan kita gelarkan dia sebagai pesara mahasiswa lah. Maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya bila dia habis saja belajar, dia dah tak payah bekerja tuan-puan. Ini dia. Okey, Tuan Azim Alif. Dan hari ini tuan-puan, Tuan Azim Alif mempunyai empire yang cukup-cukup besar tuan-puan. Lebih daripada 30,000 orang. Dan ini merupakan leader kita semua. Okey, jadi tuan-puan, ini Tuan Azim Alif dan yang ini tuan-puan merupakan atas kepada Tuan Azim Alif itu Tuan Azam Amiri. Jadi tuan-puan, contoh macam hari ni kita ada Daniel Roslan kan. So Daniel Roslan, atas Daniel Roslan adalah saya, atas saya adalah Tuan Azim, atas Tuan Azim adalah Tuan Azam. Okey, itulah dia susu galuh dia. Alright. Dan tuan-puan, di sini juga kita ada tuan mentor kita, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, iaitu beliau merupakan penulis buku Wang Emas, buku kewangan bestseller tuan-puan. Okey, jadi di sinilah dia tuan-puan di mana kita 5G Associate kita bermentorkan. Kalau kita kata mentor tu adalah Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Okey. Jadi tuan-puan pada hari ni kalau sepanjang presentation ni tuan-tuan dan puan-puan ada soalan persoalan just tanya saja tak ada masalah Just tanya saja tak ada masalah insya-Allah. Okey. Dan ini tuan-puan adalah antara tim kita yang telah pun join training terbesar yang ada di dalam Public Gold iaitu Master Dealer Conference di mana dalam MDC ini tuan-puan kita nak anda semua berjaya untuk bantu 500 orang dalam tempoh 6 bulan. Inilah training dia. Okey. Jadi tuan-puan kita akan pergi kepada pada hari ni. Siapa yang hadir pada malam ni tuan-puan yang bukan dealer Public Gold lah. Cuba komen saya tuan-puan. Siapa yang pada hari ni yang bukan dealer Public Gold. Cuba komen. Ada tak di antara kita sekarang ni yang menonton sekarang ni yang bukan dealer Public Gold? Rahma, Dezender, Dini Roslan, Dini Hakim ni. Siapa yang bukan? Okey, Dini Roslan. Okey, bukan dealer Public Gold. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bukan dealer Public Gold? Lagi Dini Roslan. Dizender Rahma Adira. Selamat datang Adira Ruzaini. Jadi, tuan-puan pada hari ini siapa-siapa yang bukan dealer Public Gold pada malam ni, ini merupakan satu peluang untuk anda. Okey? Satu peluang untuk anda di mana pada hari ini tuan-puan Public Gold menawarkan kepada anda dua perkara yang paling penting. Okey, menawarkan kepada anda dua perkara yang paling penting. Iaitu yang pertama tuan-puan, peluang jadi penyimpan emas. Okey, penyimpan emas tuan-puan semua orang boleh tuan-puan. Okey, penyimpan emas ni semua orang boleh jadi, tak ada masalah. Okey, dia hanya perlu mendaftar dan terus konsisten untuk menyimpan. Dan yang kedua ni tuan-puan adalah peluang jadi peniaga emas. Peniaga emas ni apa tuan-puan? Peniaga emas ni adalah kalau kita sebagai public tuan-puan, kita katakan sebagai PGBO. Okey, Public Gold Business Order. Okey tuan-puan, kenapa kita perlu buat bisnes public gold tuan-puan? Ini yang paling penting sekali. Kenapa kita perlu buat bisnes public gold? Tuan-puan, pada hari ni kalau tuan-puan nak buat sales ataupun tuan-puan paling nak buat bisnes, tuan-puan boleh buat apa sahaja bisnes tuan-puan. Selagi mana tuan-puan ada skill bercakap, tuan-puan tahu cara nak edit konten dan sebagainya, tuan-puan boleh buat apa pun bisnes. Tetapi kenapa pada hari ni tuan-puan perlu buat bisnes public gold? Ini yang paling penting tuan-puan dan tuan-puan kena take note, okey?
Kenapa tuan-puan? Kerana Public Gold pada hari ini menyediakan peluang untuk anda jadi kaya. Tuan-puan, hari ini tuan-puan, saya dah tengok bermacam-macam bisnes tuan-puan, tetapi bisnes itu langsung tidak memberikan kita peluang untuk menjadi kaya. Tapi tuan-puan, tuan-puan kena faham apakah maksud kaya yang sebenar. Okey, tuan-puan kena faham apakah maksud kaya. Kenapa tuan-puan? Hari ini ramai orang dia nampak macam kaya, tapi sebenarnya dia penuh dengan hutang, dia penuh dengan liability. Okey, tuan-puan kena faham maksud kaya ni apa. Ini tuan-puan, formula ni tuan-puan takkan jumpa dekat luar tuan-puan. Okey, formula ni tuan-puan takkan jumpa dekat luar melainkan tuan-puan ada di dalam Public Gold dan di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Okey, jadi yang pertama tuan-puan iaitu tabungan campur dengan harta tuan-puan tolakkan dengan hutang. Okey, jadi kita akan explain lebih sedikit lagi kenapa apa benda tu. Okey. Tuan-puan, hari ni tuan-puan kena ingat satu perkara. Tabungan ini tuan-puan adalah perkara yang ada. Contoh, hari ni tuan-puan ada duit dekat dalam bank. Ataupun tuan-puan hari ni ada duit dekat dalam fixed deposit. Tuan-puan ada duit dekat dalam ASB, tabung haji dan juga emas. Nampak tak emas? Tuan-puan, hari tuan-puan kena faham yang sebenarnya tabungan ini adalah yang tidak mendatangkan hasil. Okey, contoh macam tabung haji, ASB, emas, dia sekadar tabungan tuan-puan. Dia hanya menyimpan saja. Okey, tuan-puan, sebab apa kita kena katakan ASB, tabung haji emas ni sebagai tabungan tuan-puan? Sebab dia kena bermula dengan mindset tuan-puan. Sebab kalaulah tuan-puan kata ASB, tabungan emas tuan-puan sebagai satu pelaburan, kita akan settle runsing pasal harga. Betul tak? Macam hari ni tuan-puan, hari ni harga emas tertinggi RM461 tuan-puan. Hari ini kalaulah saya sebagai pelabur emas tuan-puan, saya akan rasa takut. Bila nak murah sebab saya nak beli banyak. Betul tak? Tetapi tuan-puan, kita semua pada hari ini yang hadir pada hari tuan-puan, kita adalah sebagai seorang penyimpan emas, iaitu kita buat tabungan. Okey, kita simpan, 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 dan bila masa kita nak jual, kita boleh jual, tak ada masalah. Okey, yang kedua tuan-puan adalah pasal harta. Harta ini tuan-puan adalah benda yang mendatangkan hasil, mendatangkan duit ke dalam poket kita, yang mendatangkan positive cash flow. Okey, iaitu yang pertama tuan-puan, kita ada rumah sewa, kita juga ada bisnes yang mendatangkan income, harta intelek. Contoh tuan-puan pada hari ni ada patentkan produk ke ataupun ada buat buku kan. Itu juga dikatakan sebagai harta intelek. Okey. Seterusnya tuan-puan, tanah yang mendatangkan hasil. Contoh tuan-puan ada kebun ataupun tuan-puan ada rumah sewa. Itu adalah harta tuan-puan. Dan yang terakhir tuan-puan, public goal iaitu passive income. Tuan-puan, hari ini kita akan go deep kepada public goal ni, macam mana dia mampu untuk memberikan passive income. Tuan-puan kena stay sampai habis. Sebelum tuan-puan, kalau anda belum selfie, anda boleh selfie dahulu dan anda boleh hantar gambar tersebut ke dalam grup Dealer to Be ataupun grup Million by 30. Okay? Kemudian tuan-puan, yang ketiga, hutang. Hutang ni simple sangat tuan-puan. Duit ataupun perkara yang mengeluarkan duit kita, iaitu personal loan, credit card, PT-PTN, SPay letter, TikTok Pay, semuanya boleh dikatakan sebagai hutang, iaitu yang menyebabkan duit kita keluar daripada poket. Okey? Jadi tuan-puan, kenapa saya cakap pada hari ini, kenapa semua orang boleh buat bisnes public gold tuan-puan? Tuan-puan, hari ini penyimpan emas di public gold kita dah ada 1.6 juta orang tuan-puan, dan orang yang buat bisnes public gold tuan-puan lebih daripada 10,000 orang tuan-puan. Dan rata-rata tuan-puan semuanya ada pelbagai background tuan-puan. Ada pelbagai background, ada yang student tuan-puan. Tuan-puan cuba komen, tuan-puan sekarang ni student ataupun dah bekerja tuan-puan. Cuba komen sekejap. Anda pandai student ataupun dah bekerja tuan-puan. Hari ini tuan-puan, kalaulah anda sebagai seorang student, anda boleh juga buat bisnes. Okey, Cik Daniel Hakim, student. Okey, terima kasih tuan-puan. Tuan-puan, hari ini anda student, anda boleh buat bisnes. Anda penjawat awam, anda boleh buat bisnes. Anda bekerja swasta, anda boleh buat bisnes. Anda si rumah pun, anda boleh buat bisnes. So, tuan-puan, pada hari ini, tuan-puan kena dengar baik-baik. Okey? Tuan-puan, yang pertama sekali adalah bisnes public goal, tuan-puan, dia boleh buat secara part-time. Kenapa saya kata buat part-time tuan-puan? Tuan-puan, kalau anda nak tahu sebenarnya saya bersama dengan dealer-dealer lain, bersama dengan leader-leader yang telah saya bersama, Tuan Azam, Tuan Azim tuan-puan, kami juga bermula secara part-time. Kami tak bermula dengan full-time tuan-puan. Kenapa tuan-puan? Kita perlu tahu yang di mana bila mana kita buat secara part-time tuan-puan, kita akan gunakan masa kita secara sepenuhnya. Kenapa tuan-puan? Saya yakin pada hari ini kalau anda seorang student tuan-puan, anda ada banyak perkara yang anda nak buat. Betul tak? Anda ada yang join MPP, anda ada join persatuan, anda ada join kuliah dan sebagainya. Jadi public goal anda boleh lakukan secara
part time. Anda tak perlu pun nak buat secara full time tuan-puan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, tiada modal sebenar. Tuan-puan, hari ini tuan-puan, di hujung nanti tuan-puan, saya akan kongsikan kepada anda berapakah modal untuk anda buat bisnes Public Gold. Tapi tuan-puan, tiada modal sebenar maksudnya apa tuan-puan? Hari ini kalau anda nak menjadi seorang dealer Public Gold tuan-puan, anda hanya perlu beli emas dalam kuantiti tertentu saja. Emas anda dapat, anda punya title pun anda dapat, tuan-puan. Sebab itu dia kata tiada modal sebenar. Tuan-puan, yang ketiga, tuan-puan, kita tengok tiada kedai fizikal. Tak perlu ada staff. Ini menunjukkan bahawa siapa tuan-puan, hari ini anda tak perlu fikir dah. Anda pada hari tak perlu fikir, kat mana aku nak buka kedai aku, kat mana aku nak buka kios ke, kat mana aku nak buka cawangan aku. Tak perlu tuan-puan. Itu semua Public Gold dah bantu anda. Okey? Public Gold dah bantu anda untuk kedai tu. Anda tak perlu risau. Okey? Dan anda juga tak perlu ada staff. Kenapa? Kerana Public Gold yang dah sediakan staff untuk anda. Tuan-puan, kita sebagai PGBO, kita hanya jadi pemudah cara saja tuan-puan. Okey? Pemudah cara kepada penyimpan-penyimpan emas kita. Okey, yang keempat tuan-puan, tak perlu pegang stok atau hantar stok emas kepada pelanggan. Tuan-puan, pada hari ini tuan-puan, anda tak perlu risau sama ada aku ke yang nak kena hantar, aku ke yang nak kena COD emas tuan-puan. Tuan-puan tak perlu risau kerana segala penghantaran semuanya Public Gold yang uruskan. Tuan-puan pada hari ini hanya perlu bimbing, hanya perlu guide sahaja bagaimana cara untuk dia buat simpanan emas sahaja. Okey, contoh dia kata dia nak buka account gap macam mana? Tuan-puan tunjukkan jalan. Kalau dia nak beli 10 gram, tuan-puan tunjukkan jalan. Itu sahaja tuan-puan. Tuan-puan tak perlu nak pergi berjumpa berdepan. Tuan-puan tak perlu nak ajak minum kopi. Tak perlu. Okey? Itu dia tuan-puan. Tak perlu pegang stok. Dan yang kelima tuan-puan, macam saya kongsikan tadi, hanya ajarkan orang faham dan simpan emas saja. Contoh macam pada hari ni tuan-puan, macam mana Cik Adira kita pada hari ni, Cik Rahmah kita pada hari ni, Cik Dizanda kita pada hari ni, Cik Daniel Hakim, Cik Daniel Roslan pada hari ni kan. Anda faham tentang emas, so why not pada hari ni anda dah tahu tentang kelebihan emas, anda dah tahu manfaat tentang emas, why not anda explore tentang bisnes Public Gold lah. Cukup mudah tuan-puan, cukup mudah. Okey? Dan tuan-puan, hari ni tuan-puan, bisnes Public Gold ni antara kelebihan dia apa tuan-puan? Yang pertama, produk evergreen tuan-puan. Tuan-puan tak perlu risau pada hari ni kalau anda kata, saya takutlah Tuan Syukri. Kenapa? Sebab saya takut emas tak laku. Tuan-puan tak perlu risau tuan-puan. Okey, kerana emas di Public Gold ataupun emas kita boleh katakan adalah produk yang evergreen. Tuan-puan, sejak daripada tahun 2008 sampailah ke hari ini tuan-puan, memang orang konsisten membeli, orang konsisten menyimpan. So tuan-puan tak perlu risau. Okey, tuan-puan tak perlu risau pada hari kerana emas adalah produk evergreen, dulu, kini dan akan datang. Orang tetap akan menyimpan, orang akan tetap menabung. Okey? Yang kedua tuan-puan, bisnes online. Tuan-puan, benilah cukup best, cukup senang tuan-puan. Terutamanya kepada golongan-golongan wanita di luar sana tuan-puan. Ini merupakan peluang kepada anda tuan-puan untuk menjana pendapatan, untuk buat sales juta-juta hanya melalui telefon bimbit saja, hanya melalui rumah saja tuan-puan. Cukup senang. Okey? Yang ketiga tuan-puan, percutian VVIP ke luar negara percuma setiap tahun tuan-puan. Kalau macam tahun lepas tuan-puan untuk tahun lepas kita telah pun pergi ke Switzerland tuan-puan. 2 tahun lepas kita dah pergi ke Hokkaido. Dan tahun ini tuan-puan, kita akan pergi ke Cape Town, Afrika tuan-puan. Ditanggung sepenuhnya oleh Public Gold yang di mana satu kos itu tuan-puan, nilainya adalah 25,000 seorang. Tuan-puan nak ke tak nak trip ke luar negara? Tuan-puan cuba komen sikit. Tuan-puan nak ke tak nak? Cuba komen. Kalau nak, boleh komen nak tuan-puan. Kalau nak, boleh komen nak. Siapa kat sini yang nak trip percutian VVIP bersama dengan Public Gold yang nilainya 25,000? Tuan-puan, cuba komen. Okay, Cik Dina Hakim nak. Okay, boleh, tak ada masalah tuan-puan. Tuan-puan, hari tuan-puan, saya hanya nak perlukan masa tuan-puan, di mana tuan-puan pada hari ini, saya yakin ramai di antara kita ni tuan-puan, saya tengok dalam pool group kita tuan-puan, hari ni ramai orang yang nak income passive, ramai orang yang nak pendapatan, ramai orang yang nak bantu family tuan-puan. Tapi macam mana kita nak bantu family kita kalau kita sendiri tak ada duit, betul tak? Ya tuan-puan, business Public Gold is one of the solution. Okay tuan-puan. Yang keempat adalah win-win situation. Maksudnya apa tuan-puan? Hari ini tuan-puan, sebenarnya bukan win-win situation tuan-puan. Sebenarnya adalah win-win-win situation tuan-puan. Customer tuan-puan, dia happy
Sebab dia beli emas dengan public gold, dia dapat emas. Betul tak? Kemudian Tuan Puan pula happy. Tuan Puan bantu dia dan Publigo bayar royalty kepada anda. Dan Publigo pun happy sebab Publigo pun dapat buat sales kepada masyarakat. Jadi Tuan Puan, dia sebenarnya win-win-win situation. Jadi sebab itu Tuan Puan, pada hari ini saya tak jumpa lagi syarikat yang memberikan win-win-win situation Tuan Puan. 3 penjuru Tuan Puan. Okey, 3 penjuru. Yang kelima Tuan Puan, tiada target sales untuk kekalkan status dealer Tuan Puan. Jadi inilah perkara yang paling best Tuan Puan. Contohlah anda kata pada hari ini, Syukri, saya bulan ni tak mampulah, saya sakit. No problem Tuan Puan. Kerana pada hari ni, kalau anda nak lebih, anda buat lebih, anda join training Tuan Puan, maka anda akan dapat lebih lagi. Okey. Yang kelima, bisnes boleh diwaris Tuan Puan. Ini merupakan satu perkara yang penting Tuan Puan. Okey. Income kita boleh diwarisi Tuan Puan. Sahabat saya Tuan Puan, sahabat saya Tuan Muda Abdul Rahman telah pun meninggal dunia pada tahun lepas Tuan Puan. Pada 2 tahun lepas, dia telah pun meninggal. Dan hari ini Tuan Puan, empire beliau yang telah pun beliau bangunkan selama beliau hidup sejak umur 18 tahun, income tersebut telah pun diberikan kepada mak dia Tuan Puan. Tuan Puan, hari ini, pada hari ini bayangkan Tuan Puan, kalau kita dah bekerja Tuan Puan, kita dah bekerja kerajaan atau bekerja swasta pada hari ini, adakah kita mampu nak memberikan income kepada parent kita setelah kita meninggal dunia? Tuan Puan fikir-fikirkan. Okey? Kemudian Tuan Puan, yang ketujuh, bisnes tak melekat pada tubuh badan kita. Tuan Puan, hari ini Tuan Puan, insyaAllah untuk tahun ni Tuan Puan, saya akan pergi trip ke Indonesia bersama dengan Publigo Tuan Puan. Dan sebenarnya ketika mana saya berada di Indonesia nanti Tuan Puan, saya punya bisnes boleh berjalan seperti biasa. Saya punya bisnes boleh go on saya Tuan Puan. Sebab apa Tuan Puan? Sebab hari ini Tuan Puan kena ingat, bisnes Public Gold, kita hanya educate masyarakat. Kita hanya memberikan awareness kepada masyarakat tentang simpanan emas. Kita tak jual emas, yang jual emas hanyalah Public Gold. Dan yang ke-8 Tuan Puan, jana pendapatan pasif. Selepas ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana sebenarnya pendapatan pasif itu. Okey? Okey Tuan Puan. Ini dia kenapa anda perlu ada pendapatan pasif dan capai financial freedom. Tuan Puan, yang pertama sekali Tuan Puan, akan sampai satu masa kita tak mampu lagi bekerja tapi kita masih perlukan pendapatan. Kita mencari pendapatan pasif ni Tuan Puan semasa kita masih lagi ada kudrat. Fokus membina harta bukan untuk bermewah-mewah. Tuan Puan, pada hari ini anda memang boleh bekerja Tuan Puan. Sebab anda ada kaki, anda ada tangan, anda ada suara Tuan Puan. Bayangkan satu hari nanti Tuan Puan, kaki anda dah tak ada, tangan anda dah tak ada. Ketika itulah Tuan Puan, anda dah tak mampu lagi bekerja dan bos anda Tuan Puan anytime boleh menggantikan anda bersama dengan orang-orang lain. Tuan Puan hari ini kena buat bisnes sewaktu anda tak perlukan bisnes. Kenapa? Kerana ketika itu anda nothing to lose Tuan Puan. Okey? Anda nothing to lose. Anda tak rugi apa-apa. Tetapi ketika mana anda perlukan bisnes, waktu anda perlukan bisnes, ketika itu anda akan struggle, ketika itu anda akan rasa susah sangat untuk membuat bisnes. Tuan Puan, hari ini Publigo cukup-cukup mudah, terutama dalam 5G dan juga G100 Tuan Puan. Kita dah ada everything. Selepas ini saya akan kongsikan kepada anda apa yang kami sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey? Tuan Puan, sebelum tu nak tanya dululah. Anda tahu tak pendapatan pasif ni apa? Cuba komen. Tahu ke tak tahu Tuan Puan? Cik Dixander, Cik Adira, Cik Cassandra, Cik Rahma, Cik Daniel. Tahu tak pendapatan pasif tu apa? Cuba komen Tuan Puan. Tak tahu Okey, siapa lagi Tuan Puan tahu tak? Cuba komen. Tahu tak maksud pendapatan pasif tu Tuan Puan? Cik Daniel Hakim tak tahu Okey, siapa lagi Tuan Puan? Okey, Tuan Puan, hari ini Tuan Puan, pendapatan ada dua. Okey, pendapatan ada dua. Iaitu yang pertama, pendapatan aktif. Okey, ini adalah yang pertama, pendapatan aktif. Dan pendapatan pasif adalah pendapatan yang kedua. Pendapatan aktif ni Tuan Puan, maksudnya kalau anda bekerja, yes betul. Tak buat apa-apa pun, yes. Itu adalah pendapatan pasif. Okey, pendapatan aktif ni Tuan Puan kena menggunakan tenaga. Okey, contoh macam anda buat Grab, anda kerja hakiki, itulah pendapatan aktif. Pendapatan aktif ni Tuan Puan, once you dah sakit, once you dah tak bekerja, you dah tak ada pendapatan, you back to zero. Okey? Tetapi macam Cik Adira kata, pendapatan pasif ni Tuan Puan tak buat apa-apa pun, duit akan masuk. Tapi Tuan Puan, dalam public goal, Tuan Puan kena tahu satu perkara. Pendapatan
Pasif ni tuan-puan sebenarnya ada 3 cara. Ada 3 sumber. Jangan ingat satu je. Ada 3 tuan-puan. Okey. Yang pertama tuan-puan, tuan-puan boleh bekerja kerajaan 30 tahun ataupun anda boleh buat pelaburan 15 ke 20 tahun ataupun anda nak bisnes bersistem 3 ke 5 tahun. Satu, dua, tiga. Tuan-puan nak yang mana tuan-puan? Cuba komen. Satu ke, dua ke, tiga tuan-puan. Anda nak cara yang mana? Anda nak cara yang mana untuk mendapatkan pendapatan pasif? Cuba komen tuan-puan. Yang pertama ke? Yang kedua ke? Ataupun yang ketiga tuan-puan? Cuba komen. Okey. Cik Daniel Hakim nak yang ketiga. Cik Daniel Roslan nak yang ketiga lagi tuan-puan. Cik Cassandra nak yang ketiga tuan-puan. Hari ini, malam ini saya akan tunjukkan kepada anda di mana saya nak anda percaya dan anda yakin dahulu. Okey. Saya nak anda percaya dan anda yakin inilah dia bisnes yang aku nak buat, bisnes yang aku nak all out buat. Okey. Jadi tuan-puan, ini dia. Yang kita katakan tadi 3 jalan lah. Sama ada kita nak 30 tahun ataupun kita nak 10 tahun. Ataupun tuan-puan sebagai PGBO cukup sekadar 3 tahun sahaja. Malah tuan-puan, ada sahabat-sahabat dealer saya lain tuan-puan kurang daripada 3 tahun. Ada cara dia. Okey. Tuan-puan, saya nak tanya anda dah. Best tak kalau income pasif 5,000 sebulan tanpa perlu pergi kerja? Cuba komen tuan-puan. Best tak kalau income pasif 5,000 sebulan tanpa perlu pergi bekerja? Cik Din makin best. Okey, Cik Nosan. Menarik. Tuan-puan. Ini saya cerita ni tuan-puan. Bukan cerita saya saja tuan-puan. Tapi ini adalah satu perkara yang fakta yang tuan-puan kena percaya dan yakin tuan-puan. Okey. Jadi tuan-puan, mesti orang tanya kan, nilai 5,000 sebulan ni macam mana? Dia menyamai apa tuan-puan? Okey. Tuan-puan, kalaulah anda ada nilai passive income tuan-puan 5,000 sebulan, maksudnya nilai kekayaan anda itu adalah 1.2 juta. Okey, kat mana datangnya 1.2 juta ni tuan-puan? Senang saja tuan-puan. Okey. Kalaulah anda ada duit anda dapat passive income 5,000 sebulan, kalau dari segi hartanah ni tuan-puan, maksudnya anda ada satu rumah sewa yang memberikan pulangan sebanyak RM500 sebulan. Okey, maksudnya anda perlukan 10. Okey, anda perlukan 10, barulah anda akan dapat RM5,000 sebulan. Persoalannya tuan-puan, adakah kita mampu nak beli 10 buah rumah ni tuan-puan? Dalam tempoh 3 tahun. Cuba komen sikit tuan-puan, adakah kita mampu tuan-puan? Tuan-puan, hari ni tuan-puan kena tahu rumah ni tuan-puan, agreement dia sangat-sangat panjang tuan-puan. Salah pilih tempat, okey, salah pilih tempat, kita mampu berdarah kita punya cash flow kita. Okey, jadi tuan-puan, kalau anda nak 5,000 sebulan, anda akan ada 10 buah rumah. Cik Daniel kata tak mampu. Okey, tak apa tuan-puan. Hari ni, kalaulah anda nak ada 5,000 sebulan tuan-puan, anda kena ada 1.5 juta yang anda letakkan duit anda di dalam instrumen kewangan yang memberikan pulangan at least 5% setahun. Okey, contoh kalau anda letak dalam ASB tuan-puan, dividen ada 60,000 setahun dan anda mampu untuk hidup RM5,000 sebulan. Tapi lagi sekali tuan-puan, saya nak tanyakan kepada anda, berapa lama yang kita nak capai untuk 1.2 juta ni tuan-puan? Macam mana tuan-puan? Macam mana? 1.2 juta ni. Tuan-puan, adakah kita mampu nak kumpul dalam masa 3 tahun tuan-puan? Cuba komen sikit. Tuan-puan, kita boleh capai. Tapi kita dengan cara kita tak boleh makan gaji. Kita boleh capai 1.2 juta. Tapi kita tak boleh untuk makan gaji. Okey. Jadi, sudah tuan-puan. Kalaulah 5,000 ni tuan-puan bersama dengan 30 tahun. ASB pun tak boleh letak satu. Betul Cik Adira? Yes. Tuan-puan, kalau tak silap saya, ASB hanya boleh letak dalam sekitar 200,000. Dan 200,000 tu tuan-puan, dia kena compounding je tuan-puan. Untuk dapatkan 1.2 juta. Kita tak boleh langsam letak 1.2 juta. Tak boleh. Jadi tuan-puan, cara lain adalah dengan cara RM5,000. Anda bekerja 30 tahun pencen kerajaan. Tuan-puan, tuan-puan agak-agak lah. 30 tahun ni lama ke tak lama? Cuba komen tuan-puan. Tuan-puan, cuba komen tuan-puan. 30 tahun ni lama ke tak lama? Cuba komen. Lama ke tak lama? Cik dia kata lama. Okey, Cik dia lama tuan-puan. Kita semata-mata nak dapat RM5,000 sebulan, kita perlu bekerja 30 tahun.
Tuan-puan, kalau mak ayah kita dengar mungkin logik tuan-puan. Sebab mak ayah kita ni adalah orang yang ada pencen, betul tak? Okey. Tapi tuan-puan, hari ni adakah anda sanggup nak menggadaikan 30 tahun anda hidup untuk dapat RM5,000 sebulan, tuan-puan? Tuan-puan, ada cara yang lebih mudah, jauh lebih senang, tuan-puan. Iaitu dengan cara kita membantu masyarakat. Tuan-puan, hari ini tuan-puan, saya nak cakapkan kepada anda, orang kaya pun buat bisnes public goal, tuan-puan. Tuan Azizi Ali pun buat bisnes public goal. Kalau anda tak tahu, Tuan Azizi Ali adalah mentor keuangan Malaysia, tuan-puan. Tuan-puan, kalau Tuan Azizi Ali membuat bisnes public goal, maksudnya ada something dekat dalam bisnes public goal. Betul tak? Okey. Jadi dalam public goal, tuan-puan, cukup mudah, tuan-puan. Anda hanya perlu bantu 1,000 orang, tuan-puan, untuk menyimpan 1 gram. Tuan-puan, nilai ni tuan-puan adalah ketika harga 250, tuan-puan. Cuba komen hari ni harga emas berapa, tuan-puan. Cuba komen hari ni harga emas berapa, tuan-puan. Tuan-puan, hari ini anda hanya perlu bantu 1,000 orang. Okey, part nombor 1. Okey. Hari ini anda cuma bantu 1,000 orang untuk menyimpan at least 1 gram sebulan dengan harga 250, tuan-puan. 250, anda akan dapat buat sales 250,000. Dengan insentif 2%, anda akan dapat RM5,000. Tuan-puan, cukup senang, cukup mudah, tuan-puan. Anda hanya perlu bantu 1,000 orang saja, tuan-puan. 1,000 orang ni banyak ke sikit, tuan-puan? Kalau anda mungkin anda rasa banyak. Tapi tuan-puan, anda hanya perlu ajar dia sekali saja, tuan-puan. Contoh macam pada hari Cik Daniel, Cik Cassandra, contoh anda simpan emas berkali-kali ke atau anda simpan emas sekali je seumur hidup? Cuba komen, tuan-puan. Kita lagi 10 minit, tuan-puan. Kita lagi 10 minit saja lagi. Okey. Cik Daniel dengan Cik Cassandra, kita akan simpan berkali-kali, betul tak? Tapi kita hanya perlu ajar hanya sekali sahaja. Jadi tuan-tuan tuan-puan, hari ini kalau anda nak buat bisnes public goal, inilah dia 3 sebab, tuan-puan, kerana bisnes boleh diwarisi. Anda ada freedom, masa, anda ada duit dan anda boleh dapatkan percutian bersama dengan public goal. Jadi ini dia, tuan-puan, 3 sebab utama. Yang pertama, diwarisi. Tuan-puan, hari ini kalaulah anda jadi dealer public goal, customer anda tak akan mati, tuan-puan. Maksudnya apa? Contohlah tahun pertama anda dapat 10, tahun kedua anda dapat lagi 10. Anda akan dapat 20 orang. Customer anda 20 orang. Dia bertambah, 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 tuan-puan. Dan customer dan empire kita, tuan-puan, milik kita selama-lamanya, tuan-puan. Okey? Yang kedua, freedom, tuan-puan. Kita ada banyak duit, kita ada banyak masa, kita boleh buat apa sahaja yang kita nak, tuan-puan. Okey? Dan yang ketiga, tuan-puan, kita hanya perlu fokus saja buat bisnes public goal betul-betul sampailah kita dapat VVIP trip yang kosnya, tuan-puan, lebih daripada 20 hingga RM25,000 seorang. Jadi, misi kita sekarang ni apa, tuan-puan? Misi kita adalah untuk ubah hidup 1,000 keluarga yang ada pada daftar pasif 5,000 sebulan dengan bisnes keluarga, tuan-puan. Dan tuan-puan lah pada hari, tuan-puan, 6 buah keluarga yang di bawah tim saya, tuan-puan, yang kita nak sama-sama grow, tuan-puan. Kita sama-sama nak ada pendapatan pasif yang ada dalam public goal. Jadi, tuan-puan, tugas kita cukup mudah, tuan-puan. Hanya perlu disiplin belajar, sampaikan ilmu dan berikan servis yang terbaik, tuan-puan. Macam hari ini, tuan-puan, saya mengajar anda, tuan-puan. Saya mengajar Dek Sender, Rahma, Cik Cassandra, Cik Adira, tuan-puan. Anda tanya apa saja, saya akan bantu anda, tuan-puan. Sama juga macam anda, bila mana ada dah ada customer, anda akan ajar customer anda perkara yang sama. Dan tuan-puan, sebenarnya bisnes public goal bukan saja bisnes tentang duit, tentang insentif, tapi ini juga saham kita untuk akhirat sana. Okey? Jadi tuan-puan, ini serba sedikit tentang apa yang tim kita sediakan, tuan-puan. Kita ada training online, kita ada training mingguan, kita ada training fizikal juga, tuan-puan. Segala-galanya telah pun disediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Untuk apa, tuan-puan? Untuk kita grow. Dan tool set pun ada, tuan-puan. Kita ada sediakan tool set untuk anda, kepada anda yang tak tahu nak cari bahan dekat mana. Anda tak ada gambar, anda tak ada video. Kami sediakan segala-galanya, tuan-puan. Dan public goal yang menyediakan stok emas. Dan tuan-puan, ini adalah perkara yang paling penting, tuan-puan, iaitu beli emas promosi. Kalau nak jadi dealer, beli emas promosi, beli wildcard dan join PLT dan juga NDO. Okey. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dia, tuan-puan, berkaitan tentang syarat nak jadi dealer. Jadi tuan-puan, kalau untuk jadi dealer, tuan-puan, yang pertama syarat dealer sekarang ni, tuan-puan. Okey, syarat dealer sekarang ni sama ada 35 gram ataupun 65 gram. Kemudian beli wildcard dan juga tiket PLT. Okey. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dia beberapa perkara yang saya nak kongsikan kepada anda. Dan tuan-puan, jap, saya nak stop share screen jap. Okey, saya nak stop share screen. Jadi kepada tuan-puan pada hari ini,
Okey tuan-puan. Jadi kepada anda pada hari ni yang mana ada soalan boleh tanyakan dahulu. Okey, yang ada soalan tuan-puan boleh tanyakan dahulu. Dan tuan-puan hari ni siapa kat sini yang nak simpan yang nak jadi dealer tuan-puan? Cuba komen. Siapa yang nak jadi dealer tapi tak ada modal? Cuba komen. Tuan-puan, hari ini saya nak memberikan anda satu peluang. Saya nak jadi satu peluang pada anda. Di mana tuan-puan, siapa-siapa yang rasa nak jadi dealer tuan-puan, yang pertama, anda boleh grab promosi 35 gram. Okay, kalau anda ada bajet, anda boleh terus saja dapatkan 35 gram. Ataupun anda boleh collect order 10 gram, 10 gram, 10 gram dan anda beli 5 gram. Okay, dan buat atas satu nama. Ataupun yang ketiga tuan-puan, anda boleh tunggu untuk Millionaire by 30 punya program. Okay. Sebelum tu boleh tak nak tahu location Lizanda kat mana, Cik Rahma kat mana, Cik Adira, Cik Daniel. Cuba komen sekarang location dekat mana. Sebab ketika program itu, kita akan ada promosi bernilai 5 gram. Cik Adira kat Bangi Okay, Cik Hakim, KLIA. Okay. Kita akan ada promosi 5 gram. So, jadi, tuan-puan pada hari ni boleh standby 5 gram dan boleh kosongkan masa untuk 20 lebih hari bulan April nanti. Okey, sebab kita ada seminar. Nanti saya akan sharekan jadual. Kita akan kosongkan, kita akan berikan promosi 5 gram. Okey, 2,000. Okey. So, Daniel Roslan, Daniel sekarang umur berapa Daniel? Daniel Roslan? Dizander Allen, Cik Rahma, Cik Adira, tolong kumpul 2,000 dan sila datang ke MB30 nanti, Millionaire by 30 punya program untuk kita dapatkan promosi itu. Alright, so tuan-puan, sampai kita ada lagi 5 minit lagi tuan-puan. Kalau ada sebarang persoalan boleh tanya kalau ada sebarang persoalan boleh tanya, silakan. Ya tuan-puan, sebelum tu boleh ke buka kamera tuan-puan. Kita nak ambil gambar ni tuan-puan. Kita nak ambil gambar kenang-kenangan. Okay. Alright, so jadi tuan-puan, yang mana boleh buka kamera, kita boleh buka kamera dahulu. Dan tuan-puan boleh untuk selfie juga dan hantar dalam grup lah. Okay. Mana kata kita dah selesai untuk malam ni. Sebenarnya slide tu ada lagi sedikit tuan-puan. Tapi insyaAllah kita akan teruskan untuk the next seminar yang akan datang. Alright. Jadi tuan-puan boleh buka kamera dahulu. Alright. Tahniah tuan-puan yang mana sudi hadir pada malam ini tuan-puan. Sebenarnya pada hari ini bukan tentang diri saya tapi saya nak membuka peluang kepada anda. Supaya apa tuan-puan? Supaya anda pada hari ini ketika student lah anda membuat satu bisnes untuk diri anda. Okey tuan-puan, saya dah tengok ramai sangat tuan-puan, kawan-kawan saya pada hari ini tuan-puan struggle nak membina kerjaya, struggle nak mencari gaji, struggle nak mendapatkan ekstra RM100 pun struggle tuan-puan. Tetapi dalam bisnes Wigul, kalau anda nak ekstra RM5 sangat-sangat mudah tuan-puan. Apatah lagi kalau anda ekstra RM3,000. Okey? Jadi tuan-puan, Cik Rahma boleh buka kamera ke Cik Rahma? Cik Adira dan Cik Desanda boleh ke buka kamera? Kalau boleh buka kamera, kita boleh ambil gambar. Bagi gambar penuh sikit, cantik sikit kan. Okey. Terima kasih banyak Cik Rahmah. Alright. Jadi thank you so much semua. Jadi tuan-puan tak boleh jangan tengah masak. Okey, tak apa, tak ada masalah. Alright tuan-puan. Jadi kalau ada apa-apa soalan, tuan-puan boleh saja tanya saya secara personal, no problem. Tapi tuan-puan, okey, Cik Daniel Roslan, Cik Rahmah, Cik Cassandra, Cik Daniel, Cik Dezander dan juga Cik Adira. Sementara kita nak menunggu promosi dealer ini, ingat konsisten untuk belajar, konsisten untuk join training. Okay, sebab apa? Sebab dengan dua perkara ni lah yang kita boleh growkan kita punya skill. Okay, tuan-puan, kita ambil gambar dulu boleh Okay. Jadi tuan-puan senyum saja. Okay, senyum saja. Okay, ready semua? Ready? Satu. Sekejap Okay, ready? Kejap. Okay, ready? Satu, dua, tiga. Okey, baik. Terima kasih. Jadi, saya silakan kalau ada soalan, silakan. Cik Daniel Roslan, ada soalan ke Cik Daniel Roslan? So far tak ada lagi, Cik Syuk. Thank you. Alright, thank you. Tahniah, Cik Daniel. Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama, Cik Cassandra. Cik Rahma, okey ke Cik Rahma? Ada soalan ke Cik Rahma? Setakat dia tak ada. Dan Okey. Terbaik Cik Rahma kalau Cik Rahma, kalau ada bajet lebih, boleh terus saja ambil promotion untuk 35 gram. Sama ada nak buat full payment ataupun EPP, tak ada masalah lah. Okey. Nanti kalau Cik Rahma ada sebarang persoalan, pertanyaan yang dalam ni ada soalan, nak tanya tentang dealer Public Gold, just tanya saja. Okey Cik Rahma?
Okey, insya-Allah. Okey, Cik Rizanda ada ke? Cik Rizanda okey ke? Cik Rizanda ada soalan ke? Okey. Jadi tuan-puan, saya rasa itu saja. So, terima kasih banyak tuan-puan. Sebenarnya saya mengharapkan kita boleh buat live buat Zoom ni lebih lama sikit. Okey. So, thank you so much tuan-puan kerana sudi untuk hadir pada malam ni. So boleh ambil gambar dan juga boleh bagi tahulah dalam grup sama ada Dealer to be ataupun MB30 tuan-puan. Tentang apa yang tuan-puan dapat pada malam ni insya-Allah. Alright tuan-puan. So sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi untuk the next training yang akan datang. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.